Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni tips kita senang je. Bila kita nak tukar part tu, terutama kepada pemain-pemain, minta tolong perhatikan part tu. Nampak sama tapi tak serupa. Nampak tak? Sama tapi tak serupa. Okey, contoh. Ini kes ni saya dah kena beberapa kali, 2 kali tak silap. Tapi so kita dah kena, ini kali ketiga. Kali ketiga kepada pengguna Subaru. Ni terutama Subaru lah. Okey, sebab apa? Ini yang saya selalu kena. Dan masalah biasa Subaru ni bearing tayar dia. Tapi ini ramai orang kena. So bila saya dah kena 2 kes, kes ketiga ni kita alert. So sampai je part baru ni bearing tayar Subaru yang baru. Ini yang lama. Saya nak tunjuk nampak sama tak? Nampak sama tapi ada beza. Apa beza dia? Jom saya tunjuk. Okey. So nampak tak? Sini. Okey, sini saya ukur tunjuk dia punya tebal yang belakang ni, bearing dia belakang ni lebih kurang 15 mm. Nampak tu 15. Okey, ini yang lama. Kita tengok yang baru. Okey, nampak saya letak. Yang baru tak sampai 15. Kita tengok yang baru berapa. Lebih kurang yang baru lebih kurang 12, 11 mm sahaja. So, kalau saya pasang juga yang ni, nak tahu apa jadi? Check light dia, ABS sensor mesti nyala, speed sensor mesti nyala. Ini selalu saya kenalah. So, bila kita dah ada pengalaman tu, kita dapat. Dan bila kita order barang-barang tu sampai macam ni, saya baru teringat nak buat video. So, kita terus buat video supaya dapat berkongsi semua ni dengan anda semua supaya tak kena benda ni. Kalau kena benda ni, saya rasa sakit kepala. Pemain pun sakit kepala. Mesti nak cuba try error, tukar itu, tukar ini. Sedangkan part ni sendiri tak sama. So, kalau kereta anda ada masalah, terutama Subaru, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Sawepo. So, dapat hari ni settle.